Jika anda anak-anak muda yang berumur 25 tahun hingga 30 tahun, anda sangat disarankan untuk membuat simpanan emas. Tujuannya adalah untuk membentuk disiplin diri terhadap kewangan kita. Anak-anak muda selalunya mudah terjebak dengan trend semasa, terlalu mengikut gaya dan fashion terkini. Akan tetapi, dengan simpanan emas, ia membantu anda membentuk disiplin diri terhadap kewangan supaya anak-anak muda boleh mencapai impian hidup dengan lebih cepat. Sebagai anak muda, tentulah kita ada keinginan untuk membeli rumah, untuk berkahwin dan juga untuk mencapai segala hajat dalam hidup yang kita impikan. Akan tetapi, jika kita tidak mempunyai disiplin diri dalam keuangan, lambat untuk kita mencapai impian-impian tersebut. Sebab itu, dengan menabung emas dapat membantu anak-anak muda membentuk disiplin diri supaya boleh mengukuhkan kewangan, menguruskan pendapatan kita dengan lebih berkesan dan juga bersistematik melalui tabungan emas di akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold. Melalui tabungan emas juga, anak-anak muda boleh membina dana persaraan seawal mungkin kerana anda mempunyai masa yang panjang untuk membina kekayaan bagi bersara dengan selesa seawal mungkin. Hubungi Hafizul sekarang. Bagaimana nak mulakan simpanan emas, Hafizul bimbing sebaiknya.